Oi. Hang kacau aku. Allah. Terkejut aku. Kacau aku. Kacau pipi. Sebenarnya siapa yang masalah ni? Oh, no. Tadi bagi tahu seorang. Aduh, terkejut. Hang kacau aku. Aku bukan kacau hang. Hang kacau mak manakah aku buat apa? Dia lama dah kacau aku. Tak boleh. Hang kena keluar. Oh. Terkejut aku. Aku tak keluar. Hang tak mau keluar, aku bakar kau tiang. Tobat aku bakar kau tiang. Itu apa? Aku bakar kau tiang. Terkejut. Kembang bibi saya. Dia kacau aku. Bagi tahu seorang, aku pecah dua. Sat. Selera abang aku ni. Sat, Jin. Oh, Jin. Kacau aku apa lah. Jin. Sat lah. Ni hadis Nabi. Hang pernah dengar dah hadis Nabi, Jin? Aku tak mau dengar. Pasal kau tak mau dengar? Aku tak mau dengar. Aku tak suka. Dengar, Sat. Ni hadis Nabi, kalam mulia, kalam agung. Pertama, hang masuk Islam dulu, Jin, ha? Masuk Islam mau tak? Nak potong aku pun tak mau. Aku potong kau tiang. Aku tak mau lah. Kalau tak mau, hang keluar. Lepas aku sudah lah. Bagus. Lepas aku sudah lah. Hang baik. Hang tak mana pun. Hang baik rupanya. Potong aku yang potong aku tak mau. Aku potong kau tiang. Aku bakang tu jadi ketiau. Ketot dah habis lagi. Aku tak mau. Hang tahu pun tak mau. Aku tak mau. Hang main free rupanya. Aku tak mau. Hang duk main dia dah ni. Hang duk setubuh dia dah. Aku sayang dia. Aku dah lama dengan dia. Hang setubuh dia dah. Tak tahulah. Aku kadang-kadang dia aku. Hantu raya hang ni. Hang main free no. Boy. Okey. Kalau hang tak mau masuk Islam, hang balik dekat sangat hang, kat tuan hang. Hang balik. Ni. Jin, aku nak tanya hang. Ni mak nakan aku ni geng hang juga ke yang kacau darah dia ni? Dia lain. Oh, lain. Oh, bukan. Dia sama aku. Oh, ya kan geng hang. Dia main lain. Dia ya. main Bukit Tajam tau. Sana jauh tau. Oh, Bukit Tajam. Bukan sini je. Oh, hang main dari mana? Aku dekat tongkuang tepi saja. Oh, ya ke? Oh. Okeylah. Hang balik lah nah. Hang bawa balik dia sekali boleh? Bawa balik dia sekali nah. Oh, dia berat. Dia berat. Boy, hang berat pula dah. Mentanglah dia tu buncit, hang kata dia berat. Tak mau. Dia berat. Lepas aku. Aku nak lepas macam mana? Hang keluar sendiri lah. Hang pandai masuk. Apa aku? Ni, Jin. Hang dunia hang, kami dunia kami. Hang balik nah. Hang balik nah. Nak kak. Aku balik. Nak kak. Sumbat. Tak mula lagi keluar darah dah. Boy. Biar dia keluar. Sumbat. Ya Allah ya Rabbi. Kalau hang tak mau masuk Islam, hang balik dekat tuan hang. Kalau hang tak mau, tak apa kak, buka je, tak apa. Tuanku mana dah biasa dah sini, tak apa kak, sumbat je. Sini je, tak apa kak. Saya tak tengok Ni Jin, hang jangan lari lagi lah, kita sembang dulu. Sat dulu. Tak apa kak, sumbat situ je, tak apa. Ya Allah, jahatnya bapak-bapak ni. Jadi kalau ni sini. Pegang. Kakak make tisu satu kak. Jangan dah keluar lagi, sembang dulu. Buat rasa panas ke? Aku sakit lah, oi. Aku tak nak baca apa lagi pun. Aku sakit lah. Aku tak nak buat apa lagi. Okey. Jahat aku. Okey, kalau hang tak Allah Rabbi Karim. Tak apa kak, tak mes ni kak. Tak mes ni. Tolong sumbat Sat. Keluar darah. Betul-betul keluar darah. Oh. Keluar tu. Keluar. Rasa lah benda keluar kan. Okey. Ni hampa baliklah. Auzubillahi. Baca dulu. Kok hang nak masuk Islam? Sayyidina Mustawrid bin Shaddad berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah,
Perumpamaan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti sesiapa antara kamu mencelup satu jarinya ke dalam lautan, lantas dia perhatikan berapa banyak air yang terlekat di jarinya, yakni sebagaimana air yang terlekat di jari adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan air yang ada dalam lautan. Demikianlah dunia ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Asal dah kak? Keluar lagi? Duk keluar lagi? Berhenti dah. Sumbat kak? Sumbat. Ya Allah, hebatnya Quran dan Sunnah. Tapi tak main darah keluar ni takut No. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong dia lekat spray minyak ni. Kesian dia. Dalam mulut, spray dalam mulut, spray dalam mulut. Bukan mulut Sat, tolong lekat. 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sana pula, sana pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dua-dua lah. Boleh. 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 Cepat. Bagi berhenti darah. Dah, lagi dia banyak darah keluar lagi tu. Boleh. Boleh. Kan. Minyak sot tak apa. Saya makan dulu. Kak, lagi dia keluar banyak lagi. Bagi berhenti. InsyaAllah berhenti. Okey, ngangang mulut. Tak ya? Dah Bukan, ni bukan ubat. Tu minyak sauda. Tu bukan ubat. Spray Sat. Bagi berhenti tu. Sat lagi nak naik kereta tak boleh. Spray Sat. Bismillah. Okey. Buat siap. Tak. Sebab tu saya suruh bagi sauda tu. Bagi berhenti darah. Bukan ubat ni, minyak sauda. Kak. Okey Kak. Kak main jauh ni. Bukan, ni bukan ubat. Ni minyak sauda. Okey, bismillah. Bismillah. Okey. Okey, bukan mulut. Boleh. Bukan. Okey. Okeylah, tak payah 7 lah, 3 kali cukup. Bismillah. 1, 2, 3. Telan. Jin, hampa duk tipu manusia. Lah ni aku tipu hampa. Jin. Minyak sauda ni penawar untuk manusia, tetapi dia racun untuk jin. Hang duk kena manusia, ambil kau kena tipu dengan aku dah. Tu dia. Aku bakat hang jin. Ni mak menakan aku ni. Rasa. Dia dah masuk dalam perut hang dah. Aku dah doa 100% Quran dalam ni. Jin kena tipu hari ni. Amboi. Tak mau tu dah. Dia mula masuk, dia mula selongkak hang jin. Baik hang lari jin. Kalau tak aku bakat kotak hang jin. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Boleh keluar darah ketik-ketik kat kemanduan no? Ya. Oi, ya Allah. Darah tu main daripada mana? Itulah dia kata kuat jahatnya bawa-bawa jin setan ni. Dia mula kerja lah. Dia boleh kadang-kadang dia bukan rasa macam duduk lubang tu. Dia macam kat atas. Oh. Tu sakit tu. Biar pergi kak. Sebab tu saya suka spray ni. Kak, spray. Tak apa Kak, tak apa kak. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim.